Guys, tengok ni dia punya minyak banyak. So kalau minyak dia banyak sangat, senang je. Kita letak tissue paper kat sini, another plate. Kemudian kita pindah dia, kita turn over ke atas plate yang ada tissue paper. Okay, kita letak dia di atas tissue paper, kemudian plate. Kemudian kita flip over supaya minyak tu duduk atas paper towel. Kita dah flip over dan kita tengok. Okay, minyak duduk kat bawah. Kemudian letak dia dalam 1 minit dalam oven atau dalam microwave. Set 1 minit, letak dalam microwave dan on kan dia. Selepas keluar dari oven, kita flip dia semula, tengok. Semua minyak melekat kepada paper towel tadi. And now you have less oil pada you punya mi goreng. Bye, selamat mencuba. Assalamualaikum.